Video. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Okey, sebagaimana yang teman apa nama tu rancang untuk tazkirah minggu ni ialah berkenaan dengan kebahagiaan hari kembali kita kepada Allah. Kebahagiaan orang beriman lah. Sebenarnya mengikut dalil hadis, dalil Al-Quran dan hadis, yakni kegembiraan selepas hidup kita di dunia ini. Jadi Allah janjikan kegembiraan ni, dia beri gambaran dulu kita. Dia ada dua gambaran dia beri, al-targhib wal tarhib, antara jalan amaran dan di antara jalan kebahagiaan, maknanya pujuk. Kita ni nafsu begitu, dengan anak begitu kan. Kalau baik kita, memang baik kita pun kalau dia berdegi pun kita cuba buat jalan pujuk. Kalau katanya kalau puasa lulus ni dapat hadiah apa kan. Apa tu kalau contoh bapak zaman dulu kan, kamu tak lulus siap kamu kan. Tali pinggang pun dah ada siap. Tu jalan tarikh tu bagi amaran. Begitu kan Allah Ta'ala. Secara maknawiyah dia begitu. Jadi diberi gambaran-gambaran yakni kegembiraan selepas hidup di dunia ini. Jadi teman ambil jalan tarikh lah, mana menceritakan tentang kebahagiaan, kegembiraan dulu. Yakni orang yang duduk di jalan zikrullah ni, dia punya apa nama tu, zauqiyah dia adalah dengan jalan keasyikan. Permulaan dia awal setelah kita duduk dalam jalan kesukaran, jalan taubat, jalan diuji, kemudian Allah kenaikkan martabat kita dengan jalan kebahagiaan dan kegembiraan maknawiyah. Ini termasuk tu dari sudut dalil Al-Quran dan hadis. Okey, kita tengok dalil Al-Quran tentang alam barzah dan akhirat. Okey, dan di hadapan mereka, ini surah Al-Mu'minun ayat 100. Dan di hadapan mereka ada alam barzah hingga hari mereka dibangkitkan. Maknanya hari di antara barzah tu ialah sempadan, satu dimensi yang mana keluar kita dari dunia dia, Allah tempatkan kita pertengahan antara alam akhirat dengan alam dunia, namanya barzah, yakni persempadanan. Sempadan. Okey. Kemudian dari sudut itu dia ada nikmat kubur pula, mana nikmat alam barzah tu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka akan turun malaikat kepada mereka dengan berkata, malaikat bagi orang kata pujukan yang atau kata-kata yang lemah lembut, janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Malaikat nak ngamburkan kita. Orang yang tetap istiqamah mengatakan Tuhan kami Allah, maka Allah akan datangkan kegembiraan. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, siapa? Selain daripada orang beriman yang bertauhid,
dan ahli zikir Allah. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dan kamu tu tiap kali buat sampai orang kata sebentar jalan tentang apa, maka apa nak kita takutkan? Maka malaikat akan berkata, kamu jangan takut dan berduka cita, katanya. Maka bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Maka telah, bukan akan dijanjikan, telah dijanjikan. Mana dah tetap lah. Kita ni cuma jangan dakwa je. Aku ada syurga, aku confirm ni tak masalah. Jangan. Kita diam je, diam. Itu kita urusan pada Allah. Dan kita berharap kita ni sentiasa Allah tunjuk dalam kebenaran. Jangan Allah tunjuk dalam mula kebenaran, betul sesat lah kita. Jangan. Na'udzubillah min zalik. Biar Allah kita maintain macam ni, tenang, sentiasa. Tak ada nak melonjak sangat kan. Orang Kuala jangan ingka sangat. Orang jadi bahasa jangan ingka sangat. Jadi kita tenanglah. Ni surah, iaitu surah Al-Fussilat ayat 30. Ini kita rujuk Al-Quran dan hadis. Mana ada kita mana-mana. Kemudian tentang kegembiraan di syurga pula, kepada orang beriman itu dikatakan, masuklah ke dalam syurga, kamu dan pasangan kamu akan digembirakan, kan. Yang mana ada pasangan, dah memanglah pasangan kita di dunia ni jodoh kita, kan. Bagi yang tak ada pasangan, Allah akan beri pasangan. Mana tahu kan dia meninggal dah bujang, kan. Dia akan dinikahkan dengan bidadari hurul ain. Itu macam-macam lah. Yang mana duda-duda ke apa ke, jangan risau, ada rezeki. Okey, jadi berkekalan pula nikmat. Sesungguhnya ini adalah pemberian kami yang tidak akan ada habis-habisnya. Kita kalau dunia ni paling kuat apa? Ada umur Mahdi 100 tahun. Kita pun mujur lah. Mujur paling kuat pun rasa 80 lah. 80, 90 sudah hak tu. Maka kat sana tak ada umur habis. Umur kita nak kata trilion, dah kata tak ada habis. Kuat trilion, tak apa lagi nak nyebut umur. Kita paling kuat puluh-puluhan je, paling ataupun ratus-ratusan. Kat sana apa nak buat bilion-bilion, kerian-kerian, apa tak tahu lah bilion-bilion. Umur kita banyak tak ada habis-habisnya. Dan dijadikan, dikatakan dalam ahli syurga tu, tubuhnya besar, 7 hasta. Kekuatan dia melebihi seorang ahli syurga 70 kekuatan orang lelaki. 70 orang lelaki dunia yang hebat-hebat. Jadi sengaja Allah Ta'ala buat supaya kita menerima nikmat di alam sana tu sebaik mungkin. Kita contohlah orang kaya lah kita. Duk dia kaya, udah kena kencing mani, dah tinggi, dah kurang menerima nikmat tu. Dah lah, kata-kata duit banyak, nak jalan tak lalu. Kau kena cucu insulin dah, makan ubat darah tinggi dah. Jadi nikmat dia tak seronok. Walaupun dia kaya, tadi di sana badan besar, sehat. Tak tahu nak kata gambaran dia punya semaksimum mungkin. Yang itu antara kegembiraan di sana. Kemudian daripada rujukan dari hadis pula tentang kubur, Rasulullah bersabda, maka kuburan itu sama ada salah satu daripada taman syurga ataupun salah satu daripada lubang-lubang api neraka, jurang neraka. Di sini Rasulullah bagi amaran lah. Kamu jaga baik, itu cerita lah. Sama ada kubur tu tempat kita rehat nikmat ataupun tempat kita menerima azabnya, lubang-lubang jurang. Jadi bila kita dengar tu, tak berani dekat kita, kan. Kalau kita tempat dosa pun kita minta ampun. Itu tak apa. Ni jangan kita buat dosa berterusan, tak peduli dah dengan Tuhan, tak peduli pun tak ada. Sesungguhnya sebaik-baik kata hadis dari Nabi SAW, sebaik-baik orang berdosa adalah sentiasa bertaubat. Itu sebaik-baik orang berdosa. Kemudian disebutkan lagi
Orang beriman di akhirat apabila orang beriman itu hampir mati. Ya, ni keadaan azab lah, dah orang kata nak keluar lah. Roh tu nak keluar habis daripada tubuh ni. Maka turun kepadanya malaikat membawa sutera dari syurga dan berkata kepada roh insan itu, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju kepada keredaan Allah dan syurganya. Maka malaikat nyebut sini ada dua, satu keredaan Allah, satu syurganya, digandingkan. Jadi yang kita sebut selama ni, ilahi anta maqsudun wa ridhoka matlubi, hanya engkau aku tuntut, hanya engkau yang aku masukkan, dan keredaan engkau yang aku tuntut. Maka situ ada syurga tak? Tentulah bila ada redha Allah, tentu ada syurga. Cuma kita tak adalah hendak apa nama tu, jadikan syurga sebagai manifesto kita. Allah akan tahulah dengan adanya. Tak payahlah kita lah terlalu nak meminta-minta. Walaupun dah pergi hajat ni kita kena minta lah. Cuma mata pelajaran orang fiqh semua dia minta syurga tinggi, tak ada masalah, boleh minta. Cuma kita ni orang kata dia nak meruntun hati supaya teguh dalam al-mukhlisin, orang ikhlas dalam jalan agama. Jadi dididik begitu. Kita ni jalan pendidikan, jadi tak ada masalah. Kalau orang nak minta syurga boleh, tak minta pun boleh. Sebab Allah dia janji kan. Kemudian datang satu dalil lagi, ada riwayat Al-Bukhari, Muslim menyebut kegembiraan syurga, yakni Allah berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah dengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mana di sini Allah akan beritahu bahawa segala nikmat yang kita terima ni di alam sana, kegembiraan tu tidak akan ada pernah dia terlintas sebarang lintasan, sebarang pendengaran, sebarang pandangan yang menyamai kat kegembiraan nikmat manawiyah di sana. Yang tu ada yang mengatakan nikmat pengenalan, ada ialah sebagai pendapat menyebut nikmat makrifat. Nikmat makrifat tu adalah orang kata bayang-bayang kepada nikmat di sana. Kadang-kadang kita rasa lain macam, dia tenang. Itu adalah bayang-bayang. Allah Ta'ala tu bagi gambaran. Dia tak adalah maha orang kata tu menutup antara rahsia-rahsia dia buka. Pada orang yang soleh ni dia buka gambaran, tapi tak penuh, bagi imbang-imbang je. Kita rasa kita rasa kita rasa macam orang datang majlis ilmu, kadang-kadang ada semua orang rasa biasa, tapi dia punya rasa hati rasa baik dia lain. Majlis zikir kan rasa tenang, rasa tak ada kat tempat lain. Itu taman, itu dalil dia ada taman syurga tu. Cuma Allah Ta'ala menyebut bahawa ada lagi rahsia. Orang kata kita ni contohlah lagi bini ya, dia nak bagi bini dia tak kabur. Esok akan jadi aku nak bagi kamu ni, kata Al-Faz biji, dia tak surprise kata orang ya. Biarlah dia surprise. Macam tu Allah Ta'ala buat kita, dia nak bagi surprise. Perempuan ni kalau kita surprise tolong-tolong kan. Itu keadaan dia. Hamba Allah Ta'ala pun buat begitu. Kemudian nombor 4, dalil hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh itu dengan nikmat syurga. Dia kata tadi tidak pernah didengar dengan sembarang lintasan panca indera kita. Kemudian hadis qudsi yang lain menyebut, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau bertemu denganku tanpa menyengutukan aku sedikit pun, nescaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh rahmat, sepenuh bumi keampunan. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya walau kita datang kepada Allah dengan dosa
sempurna bumi, tetapi kau bertemu dengan aku tanpa syirik oleh Allah Ta'ala, nescaya dengan rahmat-rahmatnya Allah akan ampuni kita dengan syarat jangan syirik. Mana jangan kita melihat ada Tuhan yang lain selain Allah, dan jangan ada pergantungan yang lain selain pada dirinya sendiri, pada diri mutlak dari Allah Ta'ala. Walau kita susah mana pun, jangan kita minta kata terlalu berharap pada makhluk, sampai menyerah diri pada makhluk. Kalau melihat makhluk sebagai asbab, tak apa, raja, majikan, tak ada apa. Tapi batin kita tetap menyerah pada Allah, itu tak ada apa. Yang ini dengan bos kita, aku tak ada bos aku, mampu je. Kita rasa begitu pula kan. Apatah lagi orang syirik yang bukan tu. Buat kerja ni mati pun nak makan apa ni ya? Aku kena buang kerja ni, mati pun nak makan apa. Betul. Ini kalau orang dia raja dia jenuh lah aku kan. Dia tak ada pergantungan. Dia rasa orang tu bagi dia rezeki. Ya, betul, dia rasa dia betul lah. Kita mohon pada Allah, ya Tuhan tu, kau jadikan kerja aku ni berkat. Tak ada pula aku melalui ujian-ujian yang berat. Minta begitu. Aku tak mampu, Allah, kalau dia berhenti dengan kerja, aku tak lalu, tak mampu lagi. Kita menajak begitu tak apa. Yang ini mengakui kelemahan, kefakiran kita. Bukan kata, kalau aku berhenti dulu aku tak apa. Itu dah mendakwa pula, dia tak kabur pula kan. Kita tengah-tengah wasatiyah. Sebab baik pekerjaan yang Rasulullah ialah sederhana. Dengan manusia kita sederhana, nak menunjukkan dari segi agama kita sederhana. Gitu. Kemudian kita tengok pada hadis Jibril tentang iman dan akhirat. Okey. Hadis Jibril menyebut, yakni rukun iman antaranya beriman kepada hari akhirat. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya. Ini rukun iman lah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya pada hari kiamat, dan engkau beriman kepada ketetapan baik dan buruk. Ini ada Jibril lah yang kita faham banyak disebutkan. Adalah orang kata hadis Jibril, ihsan, iman, ihsan dan ihsan tu menunjukkan bahawa keimanan pada akhirat adalah asal utama dalam mencari kegembiraan selepas hidup di dunia ini. Maka orang ada beriman tu, dia telah menempah sebelah kakinya untuk hidup dalam gembira setelah kita kembali kepada Allah. Itu dia ada punya asal utama dia. Okey, jadi berapa minit dah? 17 ya. Kita sentuh sikit lah. Okey, poin-poin yang ni dalam apa nama itu, dalam tasawuf pula kita tengok. Tadi dari sudut dalil hadis Al-Quran, kemudian kita lihat dari bagi segi mata pelajaran tasawuf. Okey, kegembiraan serta maksi adalah hasil daripada iman, amal soleh, zikirullah dan keikhlasan. Yang ni orang yang hatinya bersih, ikhlas dan zuhud, Allah akan merasa, dia akan pasti merasa kebahagiaan di akhirat. Yang ini apabila dia telah suci batin dia, hati dia, dia akan mendapat isyarat ketuhanan. Orang kata isyarat ilahiyah ataupun isyarat alam langit. Alam langit ni adalah ketinggian Rabbi, adalah ketinggian ketuhanan. Disebut dalam satu hadis lagi menyebut, sekiranya syaitan ataupun iblis itu tidak mengerumuni hati anak Adam, nescaya mereka akan melihat kerajaan langit. Mana kerajaan langit itu kebesaran Allah Ta'ala. Mana kalau tak ada syaitan tu barang seekor berhinggap ke hati kita, nescaya terbuka hijab hati kita melihat kebesaran Allah dalam bentuk lapisan langit. Langit tu ketinggian lah. Ini kadang-kadang kita nak buang itulah. Di antara nak dicegahkan nak apa nama tu, iblis syaitan daripada mengerumuni hati kita. Bila dah tak ada syaitan tu, maka kita akan memandang itu yang terbuka hijab tu. Dan kita dapat mukasyafah, mendapat ilham laduni, mendapat orang kata syuhud. Itu tujuan dia. Itu maksudnya di situlah
perjalanan tu terbentuk. Gitu. Jadi insyaAllah. Okey, jadi sentuh tu sikit. Sebab teman pun apa nama tu batuk ni kurang sihat juga kan. Jadi kita pengajian makam tu ada situ lah. Jadi dalam dalam perjalanan ni, bila kita telah abang kata menempuh melalui perjalanan tu, Allah akan kurniakan kita satu bentuk kesukaan. Ada banyak lah dari kitab ni, Al-Uns, Al-Tamkin, Al-Mahabbah. Tapi dia punya apa kata resepi dia ialah kecintaan. Itu the main. Sebab apa kecintaan? Ketinggian Rasulullah itu sendiri dalam bentuk kecintaan. Kalau dia takkan namakan gelaran Rasulullah Habibullah. Rasulullah Al-Habibullah. Kalau Nabi Nuh, Nabi Allah, Nabi Isa, Ruhullah. Dia ada gelaran ni. Kita jangan ingat di dunia ni ada PJK, MNN apa. Nabi-Nabi pun ada lebih kelebihan. Apa? Nabi Ibrahim, Khalilullah, sahabat dengan Allah. Jadi di situ ya Rasulullah ni paling tinggi, pangkat yang paling berpower sekali kan, Habibullah. Jadi begitu juga umat dia akan diberi satu tingkatan kesucian, kesukaan, kecintaan. Jadi kalau orang beramal ibadat dalam bentuk jalan Arabillah ni, dia akan dicempakkan antara sikit-sikit tentang kesukaan. Kita dengan Allah tahu, seolah-olah orang lain tak boleh tahu benda-benda tu. Walaupun ada orang Arabillah dia dapat imbasan, dia tak apalah. Tapi bila kita dapat itu, kita tak peduli orang lain dah. Macam kita lah, bukan selesai sayang. Mana nak kawan lah. Kalau orang dulu kan, contohlah zaman awak bujang kan, dah ada bakbo mana peduli kawan. Kawan ngajak ngetik tak nak. Weh, kau lalu, jom kau lah. Aku ada date ni. Tinggal kawan, apa korang juga dia lain macam lah. Contoh kan, dia mesti lain. Tuan-tuan ponok kawan tahu kan, dia lain, mood dia lain. Itu kita dengan Tuhan. Jadi itulah dia runtut senang. Buat datang hari, tak apa, masalah ke apa, redah je kadang dia kan. Masalah kita sakit ke, masalah ke apa, kewangan ke, kita berharap pada Allah untuk memohon Allah Ta'ala membantu dan mengatasi. Sebab kita kalau dia dah campurnya kasihnya kepada dada kita, maka Allah akan datangkan bantuan. Walaupun bunyi macam tak logik kan. Kadang-kadang kita ni nak logik. Aku ni duit sikit nak gaya kan, nak tawajuh nak apa lah. Ada datang bantuan kan. Macam yang sudah ada kan, kawan kita tak ada duit, Allah bantu kan. Tapi itulah kalau kita ambil pelajaran, tak apalah. Apa-apa yang berlaku kita ambil pelajaran. Dan minta Allah Ta'ala bagi kita satu ketetapan istiqamah. Kalau dia bolak-balik jangan hancur, tak boleh buat apa dah. Datanglah Syekh besar pun kan, kalau dia bolak di balik hati kita. Itu pasal pentingnya mulai menjaga niat tu. Ilahi anta maksudi Bantukan maksudi. Itu bukan pasal nak kalam manifesto je, nak dipakai betul-betul dalam hati. Itu yang kita takut tu. Allah bila pasal boleh swing je kita habis, twist ni. Orang kata pula twist kan. Elok cerita ni kita rasa happy ending ni kan, tok lain je dia. Hero pula dah bunuh heroin. Wah, tadi elok tu kawan lah, tak dijangka. Jadi itu kita pakai kehidupan itu. Janganlah kita seronok sangat. Minta Allah tolong, apa-apa minta Allah tolong. Itu je utama. Sebab Rasulullah sebut, satu hadis baginda menyebut, hendaklah kamu meminta pertolongan dengan Allah Ta'ala, walau hatta nak mengetuk sebatang aku. Nak mengetukkan aku, meminta tolong Tuhan. Kita dengar pun jangan itu ya. Tapi itulah hakikatnya. Dalam hadis pula nyebut hakikat, kita je tak kuasa ya. Jadi insyaAllah tazkirah seringkas, semoga
tuan-tuan dapat manfaat. Jadi kalau ada persoalan, boleh tanya untuk mengarahkan majlis ilmu sikit sebanyak. Ada apa nak tanya? Ustaz, Masuk. tadi Ustaz ada beritahu yang apa yang ada dalam hati kita, ketenangan itu dia refleksi apa yang akan berlaku. Kalau hati kita tenang, dia akan refleksi apa yang kita dapat dekat syurga nanti kan. Ya, imasan. Tapi dalam konsep Arif Billah, semakin kita lama makin menyelam, adakah semakin lama kita menyelam, kita akan dapat lagi ketenangan dan lagi ketenangan. Dan adakah dia akan menjadikan manifestasi apa yang berlaku dalam kalbi kita ni menjadi projektor apa yang akan berlaku dalam alam barzakh dan juga apa yang akan berlaku dalam syurga nanti. Ya. Dari segi konsep Arif Billah. Ya. Jadi disebut dalam satu riwayat kitab menyebut sesungguhnya perjalanan ma'rifat ini tidak akan pernah berhentinya walaupun seseorang itu telah kembali ke alam barzakh. Sebab apa? Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab lama kan, seseorang itu pernah bermimpi melihat sahabatnya membaca Yasin dalam kubur. Apa je dia meninggal membaca Yasin. Di situlah kedudukan dia. Apa yang dia buat di dalam dunia itu, dia punya kesukaan dia berada juga di alam barzakh dia. Maka sama juga. Di dunia dia suka baca Yasin, dia dapat rasa Yasin, dia dapat kesukaan fadilat Yasin. Orang yang berzikirullah, mengkaji jalan tasawuf, dia akan mendapat rasa demi rasa di waktu di waktu kedudukan dia yang tiada hijab dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dalam Quran menyebut maka akan sampai padanya hari yang mana dia akan melihat keyakinan. Dalam satu surah saya tak ingat ke mana, Arab kurang sikit. Bila disebut tu satu hari yang dia akan dibuka keyakinan yang hak, iaitu waktu kita kembali ke alam barzakh. Jadi waktu tu kita akan melihat apa yang kita dapat rasa dalam alam ini, yang Allah masih buka sikit-sikit. Dekat waktu kita dah kembali, Allah buka 100%. Itu yang kadang kita lihat orang yang meninggal ni, senyum dia. Waktu itu sebenarnya dia dah seronok. Gitu. Itu tahap dia, kan? Tahap dia dapat tu. Macam orang Fekah, teman tengok orang-orang meninggal. Dia orang Fekah, rajin jadi imam, dia tak mengajar jalan, tapi waktu dia meninggal, pemandangan rahmat Allah Ta'ala mendapat. Tengok gambaran dia ni, nak kata gembira pun tengok gembira, cuma dia terpempan. Dia memang nampak darah aku ni terpempan ni. Tapi dalam keadaan terpempan orang kampung, macam mana kita pergi orang kampung, pergi ke LCC Pulau Terengganu, begitu keadaan dia. Tapi dalam badai lain, teman tengok ada satu orang meninggal pula, orang Arif Billah, orang jalan tasawuf, dia senyum juga, dia senyum. Berbeza dengan Pak Lok Azman tu. Dia senyum, dia ada lain rahsia dia. Waktu tu sebab apa? Allah dah buka hijab dia. Kita seorang sikit ni ada, dia betul kembali, tak sama dia punya dapatan al-waridat dia. Nak tahu kita waridat tak waridat, waktu kita nampak dunia je lah. Perbaikilah kualiti hati kita. Sikit. Sabarlah, apa ujian sabar, tenang, tekun. Besok dekat orang kata hari keputusan SPM lah, contoh kan, dia menurut result semua straight A. Nyongin kita tu. Macam kita waktu belajar main-main kan. Orang yang baca buku lantak lah, aku jawab suka hati aku besok. Tengok keputusan, tentu dia dah boleh set, dah tahu jawapan. Orang lain study guru apa pun dia buat tak hati. Tentu lah F dia kan. Begitu kita bersama, buat terbaik mungkin kan. Elokkan masyarakat, amal ma'ruf nahi munkar, buat terbaik. Ikut jalan ni. Keduniaan buat kerja sama. Ayat keputusan. Roja jadi jutawan, buat sedekah, berzakat, buat apa yang mampu kita kan.
dapat keputusan kita akan tengok begini. Sebab Allah Ta'ala bukan orang yang bukan Tuhan yang mengemukti janji. Dia adalah Rabb, Raja sekalian raja yang menunaikan janji. Itu pasal dia tak kita yang hamba ni orang yang tepati janji kan. Suruh datang pukul 10, pukul 11 pun sampai. Kan dia. Tu kan semalam pantang orang main-main. Dulu ada satu kes, sebab tu pukul 10, pukul 12 baru dia telefon. Malah saya tertidur kat RNR, pulak dah. Mana dia tak bersedia lah kan. Dan datang janji pukul 10.30, pukul 12.30 baru telefon balik. Dia tak gitu orang ni. Cuma pasal orang tak syak ni. Itu keadaan dia. Jadi sebab Allah Ta'ala tu maha menunaikan janji kan. Kalau tak dapat kan bawa habis. Tak dapat pun tak bersalah. Jadi itulah apa yang pertanyaan Abang Syamil kita tanya ni. Maka bila kita dapat imbasan demi imbasan ialah antara bunga-bunga akhirat. Dalam satu kitab Hikam menyebut matan dia, apabila kita mendapat bahagian kita di dunia, itu merupakan buahnya akhirat. Buah. Dia bagi bunga-bunga buah. Jadi sebelum nak jadi buah tu dia bagi bunga dulu. Tengok doyan kan. Sebelum dia nak naik buah dia berputik bunga dulu. Itu orang tengok, oh ini ada buah ni. Macam mana kita tahu dia ada buah? Belum buah lagi. Sebab apa? Dah ada putik bunga dia. Sama juga kita pun. Itu pencontohan dia lah. Okay, ada lagi? Tak apa ya? So kalau tak ada apa, kita tutup majlis dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Al-Asr inna as-sa'ata lakhus illa alladhina amanu wa amilus solihati wa yawmul akhir wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal. Jadi surah Al-Asr suka apa ada dalam majlis. Ialah kita kena sentiasa berpesan-pesan. Tak kira nak koma dengan adik-beradik, dengan anak bini, berpesan-pesan. Jangan miss pesan-pesan ni. Demi masa semuanya manusia dalam kerugian. Lalu kita duduk dalam kerugian ni. Jadi nak keluar dari kerugian, saya berpesan-pesan. Bukan nanti nak balik Mesir baru boleh pesan. Nak balik Yaman baru boleh, nak ada degree Azhar baru boleh bercakap-cakap tentang agama. Bukan. Mana mampu kita jalan, mana ada ilmu keadaan kita jalan. InsyaAllah. Baik, kita akhiri tutup majlis ini dalam segala. InsyaAllah dia ada tentang apa. Silakanlah.